Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, saya nak buat ulasan perlawanan antara Sabah versus Selangor, yang mana game berakhir dengan 3-3, aggregate 5-5 dan menyebabkan perlawanan dibawa ke sepakan penalti, penentuan penalti shootout lah. Yang mana di sepakan penalti tersebut, Selangor ada chance nak menang mak. Tapi si Izhan dah save, tapi sayang Abu Analdi dan juga Haris Saikal gagal untuk menyudahkan peluang tersebut. Damian Lim menjadi wira untuk pasukan Sabah. Jadi Sabah layak ke final selepas 27 tahun, hampir 3 dekad. Boleh dikatakan Damian Lim perform lah. Dan penalti semalam adalah the best highlight saya rasa untuk game semalam. Sebab apa? Sebab penalti semalam, kalau siapa tengok sampai penalti kan, kedua-dua pasukan punya penalti gila mak. Mereka shoot gila-gila punya, bukannya biasa-biasa pang kanan, pang kiri, pang sana, pang sini kan, bukannya biasa-biasa mak. So penalti tu memang marvelous, memang on point, memang top gila. Saya suka tengok penalti macam tu kan. Depa tak ada simpan dah rasa. Depa kata aku lepas aja semua, pong gol, memang laju, memang derah lah bola tu kan. Tu saya suka lah. Dan game semalam penalti is the best untuk perlawanan semalam. Baik, untuk ulasan perlawanan, saya buat simple saja. Untuk game ni, kalau kita lihat, kedua-dua pasukan sebenarnya mempunyai kelemahan yang sama, iaitu di bahagian defense department. Dari segi mereka punya defense department memang boleh dikatakan agak terlalu mudah dipatahkan, di-exploit. Sabah ball watching banyak. Faisal Halim berjaya menjaringkan 2 gol mudah. Chigo Moraes menjaringkan gol mudah. Manakala untuk pasukan Selangor pun sama, defending mereka tak alert dan boleh dikatakan miscommunication pun ada, menyebabkan mereka dihukum dan kena comeback 3-3 kan. Sayang mat, Selangor dah leading sama, kalau tak boleh lihat. Jadi dari segi persamaan, kedua-dua pasukan sama. Mereka punya defend memang barai lah semalam, sebab bola sampai 3 memang isu besar lah dekat defending side. Untuk Selangor, dari segi attacking wise, saya boleh katakan mereka punya movement ni bagus. Sebab apa? Sebab mereka ada Noah Liner yang boleh dictate tempo kat tengah. Tapi partner dia Syahir Bashar boleh dikatakan berhasil di bawah Bilopa, tak capai tahap piawaian yang bagus untuk dia combine di bahagian tengah. Tapi mereka ada Faisal Halim yang boleh saya katakan individual brilliance, memang bagus gila, super main dekat wing kiri. Alvin Fortes game ni tak berapa menjadi, walaupun ada dapat bola tapi cuba bawa, tapi tak perform macam selalu. So Alvin Fortes tak selalu. Chigo Moraes bagus, tapi kebanyakannya pun dia bergerak secara solo, tak dapat banyak support daripada midfield kan. Jadi Selangor ni seakan-akan hilang pemain nombor 10 out yang boleh connect antara midfield ke winger dan juga striker. So mereka hilang seorang creative playmaker yang ada kat situ. Jadi bila mereka bermain sistem double pivot, Nur dengan Nualin kan, Syahir Bashar need to move into the zone 14 ataupun jadi connector di situ. Tapi the thing is, benda tu tak berlaku. So itu yang menyebabkan mereka punya serangan, mereka terlalu depends on wing and winger mereka, iaitu Alvin Fortes dengan Faisal Halim. Alvin Fortes tak menjadi sangat, asyik baik Faisal Halim jadi. Cikgu Moraes yang supposedly as a poacher ataupun target man, tak boleh nak buat apa kalau dia tak ada receive bola. Jadi kedudukan winger pula ada style yang suka cut in, try dan sebagainya. Dua-dua typical winger Selangor ni, dua-dua yang suka masuk ke dalam, buat ke shot, buat shooting. Dua-dua bukannya supplier punya winger. So bila ada seorang striker macam Chigo Moraes, sepatutnya mereka boleh utilize Chigo Moraes tu very good lah. Ada game yang mereka berjaya utilize Chigo Moraes tu begitu bagus. Tapi untuk game semalam memang sayang lah kan, memang sayang. Benda tu boleh dikatakan ketidakstabilan dalam tactical wise daripada pasukan Selangor sendiri. Dan game management daripada Christopher Gamel pun boleh menjadi titik persoalan. Walaupun orang akan kata referee berat sebelah dan sebagainya, saya still kata 3 gol yang Sabah skor ataupun 5 gol dalam aggregate tu, salah siapa? Salah defense sendiri lah. Jadi untuk Selangor, mereka memang banyak benda kena fix. Sayang, bawa masuk Diarra pun kena kaya. Okay, memang banyak benda yang mereka kena perbaiki. Untuk Sabah, macam saya cakap, di defense mereka banyak loophole juga. Tapi mereka punya fighting spirit di bahagian hadapan, mereka main ni direct saja. Mereka main, tapi gol yang gol siapa? Gol Mujagid yang bola rebound Mujagid skor tu kan, bermula pada bawah buka kepada Ingham. Tapi the best part is Sabah punya wingback
efisien. Donating dengan Ingham, dua-dua bagus. Mereka boleh naik, boleh turun. Yang tu yang menjadikan satu beneficial ataupun advantage untuk Sabah bila mana dalam fasa attacking. Dan dalam masa yang sama, winger mereka pun memberi sesuatu untuk bantu kepada wingback. Macam Ingham dapat bola ataupun Donating dapat bola, Ferguson akan buat running. Ferguson dapat bola, pemain-pemain tengah seperti Stuart Wilkie ataupun sebagainya akan masuk dalam kotak penalti untuk overload, untuk receive cutback. So benda tu yang menjadi untuk attacking. So bila Sabah bermain dengan direct, bermain play from the back dengan hantaran-hantaran yang cover on the wide area and then cut in, benda tu efektif sebab numbers of player Sabah ada dalam kotak penalti untuk receive that ball. Dia berbeza dengan pasukan Selangor. Winger dapat bola, mereka cut in tapi mereka tak supply. Tapi macam Sabah, mereka attack, mereka supply that ball to the D-box kan, sebab mereka ada overload player kat situ. Tapi that thing is not gonna happen to Selangor. But the thing is, kedua-dua pasukan bermain dengan sistem yang lebih kurang. Tapi dari segi utilization, dari segi execution in term of wide area, cutback dan sebagainya, Sabah nampak lagi proper. That's why Sabah boleh come back. And so mereka berjaya untuk layak ke final. Jadi kuduslah untuk Sabah. Stuart Wilkin, Ferguson, Darren Lock, Mujagi, Pelikanos, Gary Steven Robert, Robinson Batu apa semua, mereka bermain dengan baik. Dan kudus untuk Demi Lim, you are the hero. So you deserve lah semalam untuk menang. Okay, itu je jawatan saya. Assalamualaikum.